Siapakah yang banyak memberi harapan dan semangat kepada anda pada hari ini? Cikgu dan kawan-kawan, terima kasih kerana telah membantu pada hari ini. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi semasa pertandingan berlangsung? Rasa nervous, macam belang. Apakah harapan untuk semua peserta di karnival ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap supaya murid-murid orang asli yang terlibat dalam pertandingan dalam karnival pendidikan murid orang asli pada hari ini menjadi lebih baik dan cemerlang, bukan sahaja cemerlang di sekolah, di peringkat negeri dan juga di kalangan masyarakat orang asli. Apakah perkara yang paling membanggakan cikgu sepanjang program ini berlangsung? Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada tuan rumah pertandingan pidato kenegaraan peringkat negeri Selangor 2026. Pertama sekali yang membanggakan saya iaitu dari segi persembahan semakin meningkat pada tahun ini berbanding pada tahun-tahun lepas. Itu yang pertama, persembahan ada peningkatan. Yang kedua daripada segi teks yang kalau yang dapat ke peringkat kebangsaan mewakili negeri Selangor nanti, teksnya sudah mantap, cuma perlu buat penambahbaikan lagi untuk ke peringkat kebangsaan. Yang ketiga dari segi peserta sudah semakin ada peningkatan, ramai peserta yang masuk ke pertandingan pidato kenegaraan untuk pelajar-pelajar pribumi orang asli di negeri Selangor. Saya ucapkan tahniah kepada peserta pidato kenegaraan yang telah berjaya ke peringkat negeri Selangor, dan harapan saya semoga peserta yang layak ke peringkat kebangsaan pada tahun ini akan dapat mengekalkan kejuaraan pidato kenegaraan di peringkat kebangsaan pada tahun 2026. Sekian, terima kasih. Alright.